So ini Abang Mak nak surprisekan ayah Abang Mak. Kita panggil Abah lah. So Abah Abang Mak ni dia lama dah pakai telefon Vivo Y. Ada RAM 2GB dengan storage 32GB. Masa tu Abang Mak beli pada tahun 2018, tak silap, masa pindah di KL. So beli dekat Royak. So memang lama dah lah telefon ni duduk guna. Tapi Alhamdulillah telefon ni dia tak rosak. Cumanya dari segi kamera belakang je dia tak berfungsi dalam ni. Jadi pada hujung minggu lepas Abang Mak pergi lah upgrade Secom One Ultra. So kita dapat satu phone, kita guna ke Secom Easy 360 tu kan. So dekat situ Abang Mak ambil satu telefon ni. Telefon ni nama Honor 200. Jadi Honor 200 ni ada dah sini. Ni dia. Daripada Secom Easy sebab upgrade plan, kita ambil fiber 300 Mbps, unlimited 5G. Dengan telefon ni dapat Disney Hot Plus. So telefon ni memang ambil dengan bayaran RM14 sebulan untuk 2 tahun. Dia tak akan bahagi ke ayah Abang Mak. Gitu deh. Telefon ni kita pun saya tak rakam dah. So dia boleh pakai terus lah. So kita nak tengok reaksi dia hari ni lagu mana. Deh ada. Memang pun debat juga sebenarnya. Dia tak minta pun telefon baru, tapi tak sial lah kan. Telefon hak lama tu dia lembab dah. Memang nak beli pun nak beli hak mahal kan, tak erti guna. So beli hak ni InsyaAllah lah kot boleh guna kan. Selalunya nak pakai dengan Hafiz ni, nak suruh Hafiz pergi bui ke Abah, tapi dia lagi masuk bilik pula. Kita cari dia dulu, lepas tu kita record dia bui lah. Jom ambil telefon. Buka dia tengok. Apa dia? Boleh buka tak? Happy birthday tak Abah. Sikap. Apa nama ni? Telefon. Telefon apa dia? Tadi? Tukar dia apa tu? Awak tukar? Waktu tak ada guna dah. Awak? Rosak dah. Rosak ke? Rosak nama dia tak ada update ke apa. Ni telefon ke dia? Honor. Honor. Jadi ke tak? Sekarang ni tengok di sini tu kotak dia. Mana? Tepi ke? Tepi dia. Dia tepi. Tepi dia tu. Ni? Honor. Honor. R 200. Buka. Bawang. Tepi.
Oh no. Apa ni buka ni? Itu kalau kata terus kalah. Ni. Ni. Kalau skrin ni. Ya ni. Ini skrin dia. Pakai butang ya kalau ini. Gitu. Pakai ada butang dah. Butang kecil. Butang butang. Mana ni sana? Mana? Mana yang pakai ni? Ni. Kecil. Bawah sekali. Di atas dia. Dia ada kecilnya. Kalau ada. Ni bawah ni. Dia luar ni kan. Ni. Kalau sekarang ni sana. Dah lah. Kita ada apa hati sekarang. Tadi. Ni mati dah. Ini apa kat kredit ni? Oh ni telefon siapa ya tak ada kampung. Telefon apa tak? Ini ada seumur ni. Tengok nombor itu dia nombor ni. Hujan ke rumah? Dah hujan ke? Oh, telefon baru. Telefon baru ni. Ada. Oh ni kau ditaruh ni. Dia tu bit tadi kapan kat telefon baru. Jadi itulah dia surprise-nya. Surprise satu. Nampak muka dia happy. Sebenarnya dia dah tahu dah pun sebenarnya. Sebab kita orang itu pergi Selcom Digi tu sama-sama. Kita orang bawa balik bag tu depan abah saya. Lepas tu kita orang pergi pula Aeon Mall Tebrau. And then beli sekali dengan casing baru tu, dengan screen protector kan. So lagilah dia tahu telefon siapa kan. Macam kita tanya-tanya lah. Kita orang tak bagi tahu hari tu sebab nak kena set up phone tu apa semua kan. Jadi dia makan masa lah sikit. So far okay. Senang lah nak set up Honda 200 tu. So dia punya screen pun cantik. Kita orang dapat 12GB punya RAM dengan 512 storage. Memang kakak upgrade. Harga dia kalau ikutkan daripada price yang dia tunjuk dekat display tu dalam RM2,000. So ok lah, dia mid range punya phone kan. So berbanding lah dengan harga tersebut. So itulah dia untuk video kali ni. Kalau seronok tengok video macam ni, kita boleh buat lagi kan. Boleh buat lagi, modal bang. Kita tak ada modal banyak. Aduh. Sekali-sekala membahagiakan orang yang tersayang. Tak ada. Mungkin kita jumpa lagi dalam next video. So kalau korang minat video macam ni, so boleh tengok dekat dalam list sini ke sini, list of blog ni kan. So like, share, subscribe guys. So target saya nak dapatkan 1000 subscriber by end of this year dan 100 subscriber dalam quarter 2 kot, insyaAllah. So support guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye bye.